sini, Mal. Mari sini. Mari dah sini. Buat duit konten siapa? Duitmu. Adikku. Siapa yang menang nombor 1? YB nak bagi RM500. Boleh? Bapak? Ada bapak. Oh ya. Aku tak ada bapak. Salah aku. Dah, ambil meme. Wah, kan. QR jadi jangan lupa sebab aku semua. Ini halal lah ni, aduh. Ha? Luar konten lah. Sekarang halal. Luar konten jadi tutup. Bagi balik lah. Itu sensitif tu. Aku lupa pula. Bini kat rumah. Oh, itu. Okey, jadi aku akan bagi tahu korang. Aku tak ada kena. Sekarang lakon ni Amerika mana? Mana Kak Omri? Marah macam tu. Marah kawan aku call Faik Jangan. Yeah. Ini bukan biasa-biasa. Masuk line, terus gegar dunia. AI team bangun, kita start cerita. Malkodok mod, semua mata terbuka. AI Malkodok, AI new generation 2026. AI Malkodok, mat motor sejati. Jangan lupa share, like and subscribe my YouTube channel AI Malkodok. Siakap senong, lama ikan berduri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Okey geng, apa aku nak buat hari ni? Hari ni aku dengan partner-partner budak-budak AI team. Lepas tu aku nak buat apa? Kalau korang nak tahu, tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu? Tak payah tahulah kau nak tahu apa benda. Kau nampak sendiri, aku dekat road cutting ni, dekat Puchong, nak buat ni apa nama dia, go-kart. Nak main go-kart. Jadi sekarang ni aku tengah tunggu Amri, Lokman dengan budak AI team. Hari ni aku akan cabar diorang untuk main go-kart dengan aku. Siapa kalah kena belanja makan, ataupun siapa menang aku akan bagi diorang RM1,000. Okey, jadi sementara aku tengah tunggu Amri dengan Lokman, sebab diorang bising dekat aku bengit hari-hari. Bila nak race. Sebab itu aku kalah dengan diorang betul. Video sebelum ni, editor masukkan part ni. Kalah diorang lumba motor itu. Jadi hari ni aku nak buktikan dekat diorang yang aku adalah pemenang sebenar bermain go-kart. Okey. Jadi sementara kita tunggu diorang sampai, kita pergi minum dulu, okey? Jom kita pergi minum kat dalam. Let's go. Jadi aku tak tahu macam mana diorang perlombaan diorang malam ni. Aku tak tahu macam mana diorang hebat tak hebat, power tak power, laju tak laju. Kau tengok je lah malam ni. Okey, ini keadaan yang berada dekat dalam cutting ni. Apa benda nama kedai tempat ni pun aku tak tahu sebab dia tak bayar aku untuk promote pun. Tapi kalau video ni diorang tengok nak sponsor lepas ni, boleh roja aku, okey? Jadi kita pergi tempat minum aku. Okey, ni keadaan yang kat dalam ni semua. Jadi aku nak beritahu korang, sebelum kita orang start dulu, sebelum kita tunggu Amri apa semua, aku akan beritahu korang. Korang tengok kan, mesti korang pelik, video aku sekarang dah lain. Sombong amat. Lain, kenapa apa? Sebab apa? Sebab kamera aku sekarang dah lain, setup aku semua dah lain. Jadi aku nak beritahu korang, lepas ni aku akan sediakan hidangan video yang menarik hati. Macam buat-buat muka boleh tak? Buat-buat muka pula, macam muka ni. Memang macam Tahu hari ni dia datang-datang dekat dia orang. tambah hitam betul. Dia memang hitam. Kau tengok rambut pegang ni. Rambut pun dah ubah. Oh, asli. Itu sensitif tu. Aku lupa pula. Bini kat rumah. Oh, itu. Okey, jadi aku akan bagi tahu korang. Kali ni sebelum ni aku kencing korang. Aku kata video aku akan post 2 hari sekali. Jadi ini baru betul setup aku dah sampai, kamera aku dah sampai, drone aku dah sampai. Semua korang boleh komen video ni, aku nak tengok kualiti video yang aku buat hari ni macam sebelum ni. Korang nak ke tak video yang macam sekarang aku buat ni? Korang akan mesti akan teruja punya video kali ni. Video kali ni aku akan ubah semua persepsi. Aku akan buat yang terbaik kali ni, okey?
Jadi aku nak korang komen banyak-banyak sebelum kita start. Jadi apa lagi? Kita tunggu budak-budak 2 ekor unta tu sampai diorang sidai kuat. Tunggu unta tu kejap lagi baru kita main, okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi beli tiket dulu. Tengok tunggu dulu. Jadi jom kita pergi beli tiket. Let's go. Cepat jom pergi beli tiket. Jadi kita dah ada talent pertama yang aku panggil pada hari ini untuk lawan go-kart dengan aku, mempersembahkan dalam kiraan 1, 2, 3 Lokman Musa. Ayo. Salah orang. Sorry. Ini bukan Lokman dah, keluar Lokman pula dah. Yang betulnya ini baru betul. Okey, jadi korang semua dah tahu kan video aku apa semua. Aku cabar korang. Aku akan bagi siapa yang akan dapat jumpa aku punya videographer, muka videographer aku yang terbaru, cameraman aku dan editor aku. Dia adalah videographer dan dia adalah editor aku yang baru. Aku jumpa dia memang ada knowledge sebab benda-benda ni. Sebab tu korang kalau tengok editing aku semua sampai ke habis video nanti korang akan layan. Sumpah aku cakap the best. Okey, dengan kualiti video yang dia jaga untuk video aku kali ni. Okey. Jadi aku dah bagi tahu korang, seperti mana korang tahu, partner aku kali ni adalah Lokman Musa. Okey. Tak payah sebut partner, sebut bro. Rasa macam gay tau tak? Partner aku. Jangan, apa tak boleh ke? Sialah. Janganlah. Sebelum ni aku dengan perempuan je. Kali ni aku dengan kau. Sekarang ni aku tunggu Amri. Amri dia tak sampai daripada tadi ni. Buat apa? Amri bukan bromu. Aku bromu. Yelah, okey, kita deal macam mana? Okay, deal dengan Amri betul tak? Betul. Amri mana? Mana aku tahu kau ke kawan dia? Siapa bro dia sebelum ni? Bro aku sebelum ni dia. Tapi sekarang bro aku siapa? Aku. Apa? Astaghfirullahalazim. Macam mana orang dah kahwin boleh bercakap macam ni? Dia ni memang Jadi okey, aku nak tanya kau. Kan berhenti main nak go-kart ni? Aku tanya. Aku bukan setakat kereta je pandai main. Go-kart, perempuan. Pandai main tak? Asal takut? Aku dah tak boleh. Kau tak nampak singa kat rumah tu. Kejap lagi aku tak boleh balik ni. Ini pun dia bagi lepasan sebab nak shoot je. Cakap jantan. Jantan tak perlu takut dengan singa. Ya? Kalau macam itu mana? Tadi kau kata jangan takut. Jangan takut. Janganlah tunjuk depan kamera. Kita pergi ajak lagi. Okey, boleh. Boleh? Okey, kali ni aku nak cabar kau. Kalau kau menang lawan aku bagi kau RM2,000. Ini gentle. RM2,000? Yes, RM2,000. Tak pun part motor kau mana kau nak tukar, aku tukarkan. Macam mana? Gentle? Gentle? Kalau aku menang? Kalau aku menang. Kalau kau menang lah. Aku menang maksudnya aku nombor 1 ke aku nombor 3? Contoh aku nombor 3. Okey, kalau 10. Contoh Amri datang. Kita tak tahu Amri datang ke tak ni. Okey. Kalau aku nombor 1, kira tak ada lah korang duit. Betul. Siapa salah antara korang 1 dengan 2 tu, kejap lagi siapa yang duduk depan aku automatik dapat. Contoh Amri nombor 3 dia tak dapat. Okey, contoh siapa dia depanmu? Nombor 1 lah, kira senang cerita. Siapa nombor 1? Contoh depanmu menang. Siapa depan aku je? Contohmu nombor 10, aku nombor 8. Aku dapat. Yes, betul. Okey, kalau aku menang, yang kiranya antara kita 3 siapa yang paling atas lah. Kalau aku menang dapat RM2,000. RM2,000. Aku nak tambah lagi. Apa dia? Kalau mu kalah, ini kalau mu kalah, bagi aku pula bagi peraturan. Okey, apa dia? Kalau mu kalah, kita cabar dia bagi pick up lain dekat wanita-wanita yang dekat sini. On tak on? Cakap tak takut bini.
Orang-orang nak kahwin tu dia kena ada perasaan tak takut bini dulu baru boleh kahwin. Okey, Kalau mu takut bini, mu tak payah kahwin. Okey, kepada bini aku nak bagi tahu ini Lokman suruh apa-apa cari Lokman. Apa Okey, deal. takut? Deal. Tadi belakang set up musuh aku ayat lagu ni. Oh ya. Kamu suruh ayat Mana ada aku suruh set up? Aku set up lain. Kau yang mandai-mandai kau kan. Mandai-mandai kan. Kau kecam dia tolong. Cik. Kau kecam dia. Dah lah dia baru download Omi semalam. Ome. Omi. Omi. Oh ya. Mu ya siapa ajar aku? Aku. Kau ajar. Mu nak kenapa? Sebab aku nak tengok apa benda Omi tu. Cun nak? Cun. Okey, jadi jom kita sementara tu kau kata kau nak training lah tadi. Nak training dulu tak? Mari aku dah siap ni lah. Hai ni Aku pun dah kau lagu begini, aku dah gini. Betul. Ini guru-guru aja. Okey. Jadi jom kita masuk dalam. Man, ready? Kita Ready. training dulu lah. Kita training dulu, okey. Let's go. Tunggu Amri lembab. Okey, itu jalan yang ni kau kena pergi sana, pergi sini, okey. Lepas tu aku akan potong kau, aku melanggar kau. Melanggar aku? Kalau langgar kena bayar. Kena bayar? Tak, ini company bapak aku. Ni jom. Bapak mu punya company? Ya, bapak aku kaya, bro. Kau relax Kau nak jadi duta sini. Aku akan letak muka kau besar-besar alam. Tak nak? Asal kau tak nak? Ini bapak mu punya. Bapak Ada bapak. Aku ada bapak. minta maaf Dah jangan sesuatu lah kita main tu dalam. Dah. Main bapak. Aku tak ada bapak. Ya, aku tahu. Apa nak main bini? Aku tak ada bini. Ya, kita kongsi bapak. Bapak kau cakap bapak. Aku takut. Hai. Kau tengok aku apa? Kau punya kawan lah ni. Kau kira apa? Tengah berzikir. Penenang hati supaya tak marah dekat kawan. Kenapa? Biasa lah kawan-kawan lewat. Ni bukan lewat. Ini memang sidai namanya kau tu. Siapa suruh mu pecah? Kau tahu aku datang sini pukul apa? Pukul 7 nak kena settle semua benda ni kau tu. Engkau datang pula pukul 8.30. Ungkit lah. Bukan. 7. Okey lah. Aku 7. Aku tunggu mu sejam setengah. Mu sampai 8.30. Kita janji kau apa? Sebab mu janji dengan Amri sebab mu mari sini. Betul. Aku kena memang aku datang kata kat mu aku awal betul. Okey. Jadi ni sekarang ni siapa cerita pukul 12.30 dah ni Amri tak sampai-sampai. Dah tu mu nak salah kat aku? Salah dekat Amri lah. Amri mana dah nak ingat kita. Dia sebelum ni dia partner dengan lelaki. Sekarang dia partner dengan siapa? Perempuan. Oi, betul lah. Habis sepah baru dibuang. Mu takut bini, dia pun takut perempuan. Oh ya. Pak takkan baru je dah takut dah. Mu pun sama? Aku boleh dah. Baru kahwin. Baru kahwin. Baru kahwin. Takut tak? Kahwin lain, nikah. Dia tu cuma partnership je. Mu tak tahu lagi dia macam mana. Aku tahu. Tahu. Macam ibarat aku baru kahwin, lepas tu aku takut. Ibarat macam mu lah. Aku tak ada kena. Sekarang kau ni Amerika mana? Mana kau Amri? Marah macam tu. Marah kawan mu. Kau Fail Jangan. Tadi guys, saja guys nak cerita tadi. Saya duduk log in RUD punya ni. Ada bini kau. Okey, jom. Boleh cakap bini. Jom. Okey, sekarang ni Amri dah tak ada. Boleh cakap tak takut bini. Tu bini cakap, "Kenapa tak call satu lagi?" Call satu lagi tengah beli internet. Ya ke? Ke keluar dengan perempuan lain? Betul, saya ada awak je. Betul. Itu pun takut. Kalau perempuan tanya tu, mana phone satu lagi? Saya buat call awak satu lagi. Itu yang betul. Apalah. Okey, jadi jom kita jangan lengah masa. Kita terus main je lah. Tunggu Amri lambat sangat. Jom kita main. Baik aku kawan dengan Amri jenis tak takut perempuan. Kawan dengan mu jenis takut perempuan. Okey, aku kau gila. Balik lah. Jom kita main. Kawan dengan Amri dah. takut bini lah. Tak payah kawan dengan dia. Masuk dalam ah. Helmet aku mana helmet aku? Dia ambil helmet semua. Pergi masuk. Mu jadi bos Jadi bos dia memang staff aku. Staff pekerja aku. Staffmu. Order je aku. Staffmu, aku kawan kamu. Staff aku juga Dia staff aku. Mu kuli aku. Staff aku juga. Tolong pegang. Mempergunakan orang, betul tak? Aku yang bayar, dia yang selit. Okey, jadi dah kita malas nak tunggu Amri. Tak tahu lah, Amri dia kata datang pukul 1 lah apalah. Aku dah pening kepala. Jadi kita main dulu lah. Kalau dia datang kejap lagi,
Kita orang main lagi lah. Main lah. Kalau lah dia datang, kalau tak datang, Tak kita datang ambil ni, konten tak macam itu datang je lah. ni, tak Konten ni dah tak jadi, punca Amri je. Punca Amri. Okey, jadi jom. Let's go. Kau tengok momen kita orang main go-kart lumba dengan dia. Okey. Saya ada nak buat pengumuman sikit. Boleh? Okey, masuk dah. Ada awet semua? Ada. Guys, dorang single, yang mana nak awet boleh cari dorang, okey? Saya ada pengumuman. Siapa dekat sini yang paling laju? Ni laju. Ni. Ini laju. Laju. Okey. Siapa dapat nombor 1, kita panggil bos kita yang banyak duit, boleh? Mal kau duduk sini, Mal. Mari sini. Mari dah sini. Buat duit konten siapa? Duitmu. Siapa yang menang nombor 1, YB nak bagi RM500. Boleh? Boleh? Setuju? Boleh? Nanti minta dengan dia. Jangan lari. Aku tak lari. Kenapa? Lari saya buka YouTube dia. Kencang. Macam mana? Mal, okey dok aku perform the content. Tak, tadi aku rasa okey lagi. Mun dengan Amri weh. Okey lagi. Sebab kalau Amri ni, aku tak boleh. Dia kejar kalau macam tu dengan aku Weh, dia tak boleh. Dia duduk saja main telefon. Betul ha. Main telefon. Aku main content corner hari tu. Aku main content corner hari tu, dia main phone je. Ya. Kau Aku tahu tak yang itu yang kau kata accident? Okey, aku tanya kau. Accident ni sebab apa itu? sebab dia. Sebab Dia apa? main corner. Oh, main corner sambil main telefon. Sebab tu boleh accident. Buat betul main telefon. Sebab tu lepas daripada tu aku tak berkawan dengan dia. Ush. Lepas tu dia cakap dia nak jadi bro aku. Okay. Dia nak jadi bro aku. Dia boleh tak boleh jadi bro. Dia jadi bro. Dia bro. Weh, mau hajar dia Di, letak muka Amri sini ya. Letak muka Amri sini. Dah, Amri memet. kencing kuat. Kencing kuat. Kuat telefon kuat, semua kuat, kuat lipat. Solat dok mana? Pukul berapa? 1 dah. Nak tunjuk jam ah? Hoi. Mentang-mentang baru kahwin, duit banyak. Mungkin ingat mu nak bayar 500 je lagi. Pemenang nombor 1. Oh, lupa pula. 200 setengah. Diorang semua setuju. Setuju Woi, setuju. Ada. Bagus. Kau kalau macam untuk budak-budak aku 500 tu kau kena bagi tu. Kau balik lah. Bagi. Lepas tu nanti kita nak makan apa-apa kau bagilah. Betul tak? Kita boleh bagi. Tak ada. QR jadi yang lupa sebab aku yang semua. Tinggal halal tadi aduh. Luar konten lah. Sekarang halal. Luar konten jadi tutup bagi balik lah. Buat lah. Mu ondok dia merata. Kalau pergi serius lah tu. Aku on lah, tapi kalau bagi dua, aku 200 setengah, mu 200 setengah. Aku okey kalau mudah tu senang. Gini, kita tengok. Habis ni kita tengok scoreboard, siapa di nombor 1. Aduh, kita lagi ya. Masa tadi ada skateboard tu lagi. Tapi aku menjadi risau, tak ada orang kecam lah. Sebab orang ingat kita buat ni sekadar konten. Kita nak buat apa? Kita nak buat acah-acah lagi. Padahal kita bayar. Ya. Betul. Bagus lagi. Sangkut tak sama dengan lampu. Botok dan utuk. Kita nak main ni. Lagi aku langgar mu Mu langgar 35,000 lah sampai. Kalau kita pinjam Alif dulu kalau langgar. Kalau kita orang terlanggar, kita orang nak pinjam dengan Alif Irfan. Mu nak pinjam dengan siapa? Bella Stral. Bella Stral lah. Aku nak pinjam Bella Stral. Alif mesti dia marah kita dulu. Oh, dia marah dulu. Akak dia tak marah. Akak style macam ni. Iya ke korang? Kesian aku dah. Senang bekang. Bagi dulu tau. Alif ni dulu. Alif, mu buat apa? Jangan boleh langgar. Alif, Abe, tolong baik kita orang lah. Mu ni
Terus Pak aku cakap titik semua titik. Pak tu titik. Patut tak ambil. So kita tunggu orang briefing dulu. Dah sampai. Sampai. Duduk cik sampai. Beratus korak ni. Okey, dari itu saja konten kita pada kali ini bersama kami Mal Kolok. Jadi perjanjian aku akan aku buktikan setiap 2 hari atau 3 hari sekali video. Aku janji lepas ni aku takkan sidai korang lagi dah. Ini janji aku. Aku takkan tipu dah. Kalau yang tipu, kalau kencing kau cari budak ni. Budak berbotak ni yang mengasut aku, dia mengajar aku. Dialah orangnya yang manusia tak berkesan. Duit mana duit? Kata juga duit mana duit? Aku dah tekan tangan aku dah ni dah deh. Aduh, duit pula. Lupa pula aku. Duit. Okay, jadi mana Buti menang tadi? Mana Buti menang? Ada siapa ada screenshot? Kita ada Buti kemenangan dekat sini. Jadi, whoosh! Betul lah, Lumeh nombor 1 weh. Belagak betul kau ya. 2,000 kena bagi. 2,000 kena jalan. Pick up line dekat Awek pun kena jalan. Boleh? 2,000? Tapi nanti saya konten dan seterusnya aku akan belanja kau RM2,000. Kau boleh spend kau nak. Konten seterusnya aku cabang bagi pick up line, okey? Kita pergi terjah tu mengorak
Okey, boleh. Next konten aku pula, aku akan belanjamu RM2,000. Boleh? Aku tak percayalah dia berani buat. Betul. Aku tengok. Aku tak percaya. Aku buat. Aku buktikan. Tadi aku dengan ini marah dia. Kenapa tak agak cool? Aku dia perempuan ke? Sebab sekarang pukul 12 tak boleh terapa dah. Aku sebagai seorang lelaki malulah. Malulah ada kawan yang takut perempuan. Kita geng motor perlu ke takut perempuan? Tak. Tak, kau asal backup dia. Kau asal backup dia. Kau budak belah mana ni? Buat aku asal backup dia. Dia budak tak takut perempuan. Mu jenis takut bini. Apa cerita? Sekejap call. Sekejap. Kalau dia call banyak-banyak, belok lah. Tapi aku akan buktikan dekat kau yang konten kau aku try perempuan. Okey, tak ada hal. Baik. Boleh, tak ada. Sini. Konten aku memang kontenmu mengorak perempuan. Tapi fit, tahu fit? Fit tahu tak? Apa ni? Bersamaan dengan fit, FT, fit. Yalah, bersamaan apa? Bersamaan dengan Pick up line. tak ada. Bukan, maksud aku fit tahu tak? Contoh nyanyi Malkodok fit Anwar Zain. Ni aku akan buat konten Malkodok mengorak awek fit Nini. Nini kena temanmu mengorat. Setuju. Budak-budak tak boleh pakai semua. Okey, tak apa. Jadi itu saja konten kita pada kali ini. Ya. Bersama kami Malkolok. Ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.